nak sebut kau punya nama. Kau ni tak ada apa-apa kat aku lah. Satu benda pun kau tak ada pada aku lah. Waalaikumsalam Rizal. Salam dari Indonesia. Jadi kami kat sini ni ada sikit pertikaian lah. Jadi ada satu jantan ni. Jantan pun tak jantan lah. Pondan lah kan. Yang nama Zaini Atan. Dia step fierce Hai. Dia step fierce Tapi saya dah turun tempat dia. Saya turun kampung dia. Dia tak ada buah nak keluar, nak jumpa saya. Alright. Kemudian saya panggil dia lagi satu kali. Saya offer dia turun dekat tebing. Saya orang Singapura, saya turun Labis. Kemudian saya turun tebing. Saya panggil dia turun pun dia tak ada lancau nak turun. Lagi dia nak simbang banyak. Last anak dia syok dengan saya, anak dia ikut saya. Kan? Jadi apa nak cakap? Jadi mana kawan-kawan yang tahulah kisah ni. Dia ni bawa ajaran sesat. Dia punya ajaran ialah bila mati, pertama kita jadi rumput, resurrection lah macam Kristian lah kan. Thank you bro, Kol Karim. Terima kasih. Hidup bro Rafi saya dia tak kacau, saya tak nak peduli kan. Tapi dia sudah petik dan dia membohong. Dia kata saya kena lapor diri kat Johor. Engkau ni puki mak engkau yang aku lapor diri. Patut aku kena lapor diri dekat Tuan Kadi dengan anak kau. Sial. Nak lapor diri pergi polis Johor buat apa? Aku nak bergaduh dengan IO kau tu. Vigilant tu kau pergi tanya dia. Kau tanya Vigilant. Itu IO dekat mana? Mersing. Kita jumpa dekat Johor. Itu anak kau, bukan aku. Sial. Aku teman anak kau. Aku bukan macam kau lah. Cakap polis saja takut. Aku bukan lawa lah. Aku cakap biar dia polis ke, datuk polis ke, mak polis ke, selagi aku tak bersalah, aku tak bohong, aku bocap lah. Kau tahu, hidup mati aku tangan Tuhan. Itu je yang pegangan aku. Aku bukan macam kau. Sakit kaki, jin. Lampu lap-lep, jin. Orang yang percayakan jin. Orang yang bertaksub pada kuasa selain Allah. Lagi kau nak simbang makrifat dengan aku. Orang syariat pun tak percaya apa yang kau pegang lah bodoh. Kau jangan sembang seolah-olah kau tahu semua. Puki mak engkau lah agama jalan siratal mustaqim. Engkau sekarang terangkan pada aku. Sekarang kau terangkan pada aku jalan siratal mustaqim. Engkau nak cerita Isra Mi'raj munajat abdal. Apa? Hai. Kau nak cerita Isra Mi'raj. Kalau aku tak sebut kau tak pernah dengar ayat tu lah. Nur Muhammad, lagi kau puki mak. Engkau tak tahu cakap, kau tak tahu cerita. Engkau tahu tiru, engkau copy paste. Jadi kau dengar aku cerita, barulah kau nak cerita. Tapi berapa banyak kau boleh kau tengkorak hidup si Jaini Celeng ni. Aku tak campur soal kau dengan Mahmud, dengan Musket, dengan siapa pun lah, aku tak campur lah. Aku buat hal aku. Tapi kalau kau nak petik nama aku, tapi kalau kau dah berhajat, kita turun Johor Bahru lah. One to one lah, kau dengan aku je lah. Tak payah ramai-ramai. Kita tengok siapa bijak siapa lah. Macam. Jadi. Ukimak, anak sundal. Zaini anak haram. Turun dengan aku. Yang jin tu yang berlejin bapak kau. Sebab tu bapak kau tak mati-mati. Tak boleh mati. Bapak kau dah mati. Yang hidup tu jin. Yang hari kau duduk kasih makan tu. Engkau suka maki mak orang gelentik panjang. Mak kau tak ada gelentik ke apa? Mak kau tak ada buki Waalaikumsalam semua hadir Sakai ni baru panglima, bukan sembang pun pumpang-pumpang. Tapi abuk pun tak ada. Betul. Doktor Cataract lebih tahulah kan. Nak turun Keling, mari turun Labis. Abang turun, dia tak berani, tak ada bodek. Kepala butuh lah lagi kau nak sembang dengan aku. Aku turun tebing bulan puasa. Aku panggil kau turun. Tapi memang dasar kau ni anak haram. Engkau ni pondan. Engkau ni jubur kasih orang main lagi baguslah. Orang pun tak nak main. Aku ingat anjing aja yang boleh main jubur kau. Jubur berkudis. Puki mak kau sembang macam ya. Ginjal tu dah sakit. Engkau tu dah pesakit ginjal. Sadar sikit. Mata katarak dah nak buta. Sekali aku sepak, terus buta mata kau dua-dua. Kau tahu?
Kau jangan bawa main-main dengan aku. Budak 21 tahun mau ikut sama aku, kau mau ingat siapa aku? Macam betul tak members? Budak perempuan 21 tahun mau ikut sama gua. Aku kalau cakap dia jangan balik rumah kau, dia tak balik tu rumah kau, kau jangan bawa main dengan aku. Kau ni anak sundal. Dia kasih kau bulan-bulan 300 semua dalam pengetahuan aku. Tapi dia ni, macam mana kau jaga anak? Kau ni betul anak sundal lah. Macam mana kau jaga anak? Anak kau satu jadi biol. Anak kau satu dekat Supermart 99, dekat dalam bekuk tu, bukan aku tak tahu. Boy kat sana jadi sales boy. Ini semua dalam pengetahuan aku. Farah kerja kat farmasi. Kau fikir aku tak tahu dekat klinik? Tinggal lagi aku diam. Aku cakap jangan usik aku. Jangan petik nama aku. Tapi kalau kau betul-betul lah, mak kau satu, bapak kau satu, kau kasih date, kau kasih time, kita jumpa dekat Johor Bahru, dekat B Point. Macam simple apa? Aku tak bawa orang, kau jangan takut. Aku ensure aku datang satu orang aja. Kalau kau dah nak sangat lah, Uki kau pemak. Siapa kacau anak kau dekat Perak? Siapa kacau anak kau dekat Perak? Apa yang kau dah buat? Sial, Uki mak, kau tak layak jadi kawan orang. Kalau aku tahulah ini sifat kau, aku takkan berkawan dengan kau. Memang kau ni tupai ya. Memang kau ni haruan makan anak. Sial kau, babi kau. Sebab tu anak kau jadi macam apa? Jadi macam selenga kan? Apa pasal? Pasal kau. Apa kau dah bikin sama dia orang? Orang suruh kahwin. Ini budak tak berdosa, underage. Apa kau dah buat? Kita bawa diorang pergi klinik mau, kita test anak dara ke tidak. Aku cabar kau. Kita pergi, bawa diorang pergi klinik. Nasir suruh aku masuk, aku tak nak masuk Tapi nyari kau dah petik nama aku. Aku sponsor lah, aku bayar lah duit klinik Kita tengok budak-budak tu, dara Putri tak boleh check Farah. Macam berani? Kita bawa Farah pergi klinik, kita test sama ada puki dia dah pernah kena cocok ke belum. Ataupun yang cocok tu kau ke bukan. Aku dah cakap, jangan buat main dengan aku. Aku tak ada masa nak pergi layan kau. Kau tak ada standard. Abang Mahmud dah seru nama dia, tak berbunyi bang. Last buat live maki Amun. Cakap Abang Mahmud tak bagi tahu dia bila nak datang. Banyak pusing sakai, dasar penakut sial. Betul pul. Dia ni memang dia akan gunakan 1001 macam alasan. Sebab dia penakut. Tak ingat yang abang turun apa? Labis. Dia nak panggil polis lah. Dia nak panggil JKKK lah. Dah tu duduk kat kedai makan tengok kita berkumpul. Turunlah kalau betul kau anak jantan. Cakap komando. Kau kasih malu komando Budak-budak komando kalau tahu, gigi kau mau masuk perut tau. Komando tak ada pondan macam ini tau. Ini kau ni tukang masak. Datuk ada masalah, tata tertib, kena buang kerja sebab tu tak dapat pension. Jadi aku tak nak buka live. Tapi kau paksa. Kau nak start perang, boleh. No problem. Aku boleh baking nasi. Nasi boleh baking aku. Kau jangan bawa-bawa main-main tengkorak hidup sial celaka biar tengkorak hidup. Mak kau biar kelentik siapa ambil Takkan bapak kau ambil. Boleh jadi bapak kau buat tangkal sedap kelentik mak kau. Kau suka cakap kelentik mak orang Itu yang aku jadi pelik tu kan. Kau tak pernah tengok kelentik ke? Kau ni kasih aku ketawa betul lah. Itu akibatnya kalau kau sebut nama aku. Okay? Ini aku bikin satu live, aku kasih kau, aku kasih half smash Lagi satu kali aku smash, aku make sure kena mata kau yang cataract tu. Aku make sure mata kau berlubang. Kena itu shuttlecock. Tak percaya kau tanya Ipul.
Apa, terkedik-kedik tak boleh tengok perempuan selagi betina semua kau ndak. Anak haram babi. Mana perempuan nak muka kau? Muka kau muka tengkorak hidup. Faham? Muka tu buruk. Ada hati Rosamno. Rosamno punya pantat pun kau tak ada lah. Tak selat punya pantat pun tak ada muka kau. Ada hati nak Rosamno. Rosamno sapak kau. Kau jangan buat main-main. Sedarlah sikit diri. Kau tu muka tengkorak hidup. Itulah pasal. Kalau buah dah besar sebelah, duduk diam-diam. Orang tak bunyi, tak habis semua kau maki, kau fitnah. Kau memang sesial punya manusia. Betul pul. Engkau tu dah buah dah masuk angin. Dah tak boleh pakai. Barang dah jahanam, dah rosak. Jalan kena pangku buah sebelah. Dah tu kau nak sembang dengan aku. Kau nak bergaduh dengan aku. Sebab tu kau jalan kengkang. Sebab tu kaki sakit, pinggang sakit. Doktor dah sahkan ginjal. Bukan aku yang sahkan. Engkau juga yang cerita. Kau tak kasih cerita anak-anak kau. Tapi kau tak pergi dialisis. Kau nak tunjuk kau pergi degil. Mata kau katarak tak lama buta. Ya je, aku ada motor, aku ada kereta. Kau apa-apa keadaan lah sial. Siapa yang tak tahu kau? Selagi durian rumah. Datanglah rumah abang ada durian. Pukimak. Orang lain